Assalamualaikum semua guys. Bertemu lagi di channel Abang Mohican Exotic. Okey, so kat Abang ni hari ni Abang nak bagi ular Abang makan. Abang nak pergi beli ayam tadi tapi ayam tak ada. Ada burung puyuh lah. Ni burung puyuh. Ni ada burung puyuh. Tada. Gemuk-gemuk ni. Sat lagi. Tapi si Timur tak makan puyuh. Timur tak makan puyuh kan. Cuma tak akan puyuh. Best sebenarnya nak cari ayam tapi dah ayam tak ada. Jadi terpaksa lah beli puyuh. Okey, so mari sini Sak tengok tu. Yang ni cakap dah makan dah ni. Yang ni Abang punya apa? Tak masuk tengok tu. Kotor sikit kan. Habis start pada nak kena pindah jadi macam ada muk dah. Nak orang kata nak cuci ke nak bersih kotor je punya buat. Ni dah makan dah. Yang ni salah satu ular Abang yang paling kecil ni. Okay, so gang, yang ni fatty. Dia tak mau makan puyuh ni. Meh. Fatty meh. Ui, terkejut. Kita pula dalam puasa ni ada darah gemuruh sikit kan. Okay, yang ni si fatty abang. Alright. Ni si fatty abang. Fatty tak mau ni. Dia tak mau makan apa? Dia puyuh dia tak makan. Dia puyuh tak makan geng. Ya. Dia puyuh dia tak makan sangat. Memang bukan tak makan sangat, memang tak makan ni. Tak makan, tapi apa tak tahu ni, takut dia nak mengawam tak apa dah? Nak bertelur tak tahu. Baik tadi dia ada si yang kata si yang Lucy tu. Nampak tak? Kelabu sikit Okey, tak apa kan? Jom. Oi, strike bel. Garau. Okey, jom. Kita bawa ni, kita pergi bagi dekat Abang punya golden chai tu Allahu akbar. Okey, tengok. Golden chai atas dah makan dah. Tu Zat tunjuk. Nampak? Tu. Golden jar pula dah. Golden chai jantan Abang ni. Ni jantan ni. Saya dah makan dah. Kat ni ada ni. Ada 20 ekor puyuh. Ni dengan ni. Ni. Puyuh. 20 ekor ni. Tu. Apa tengok tu? Dia makan. Agak bear. Habis dah makan tu boleh lempak lagi sekok. Saya tengok. Sedap bunyi tu. Habis yang bunyi bukan ular. Kan? Kita apa kan? Kita pergi tengok yang ni. Nak makan puyuh lah. Nak makan puyuh tak boleh. Okey kan? Kita bagi kat ni. Habis punya yang golden chai betina. Okey kan? Okey kan? So ni golden chai betina. Habis pun tak lama lagi dia akan bertelur. Jadi dia perlu banyak makanan. Sampai tengok ya, abang tengok ni, apa puyuh ni. Hidup-hidup ni. Tu. Sampai tengok bagi dia. Okey, abang tengok Lalu dia lapar dia strike dia tak mau. Dia tak mau. Maknanya dia dah kenyang dah. Maknanya dia dah kenyang. Jadi dia tak mau ambil puyuh tu. Dia agak bahaya kalau abang nak ambil. Wah, okey. So kita try sekali lagi. Tapi dia macam tak mau sebab dia nak salin kulit. Saya baru perasan mata dia tu. Mata dia dah ada tanda-tanda dia nak salin kulit kan. So memang dia tak makan dah. Saya baru Ustaz tunjuk yang putih Ustaz. Lepas tu. Tu. Tu tengah makan kot tu. Tu. Minta maaf lagi tempat kotor. Habis start pada orang kata nak kena pindah ni memang dah tak ada muk kan, tak ada muk dengan malah. So tak peduli sangat tempat ni. So Abang hanya main bagi makan, minum yang tu je. Main tengok depa sihat, okey cukup. Yang lain sebenarnya malah. Okey, Abang nak tunjukkan apa? Video ni tak tengok jangan tengok. Okay, so tengok tu. Buka. Dari tak ada berpik bahaya sikit ni. Tu. Tak nampak saja dah. Tangkap lagi tu dia. Benda ni kecil kan? Apa ni? Tu buat dah. Sebab dia detect apa yang objek yang orang kata bergerak kan. Tu puyuh banyak ni ada berapa ekor ni. Ni ada yang mati. Hidup. Letih. Gede. Kita nak bagi
air kat tu. Lepas tu. Hang penat ni. Makan ni. Okay. Itulah video abang. Tak ada konten kan ni nak buat ni. Bukan konten tak ada, tapi idea tu tak ada. Mungkin komen kat bawah idea apa yang abang perlu buat. Saya buat susah ni. Ini geng-geng kecil abang ni. Budak-budak manja abang kecil-kecil macam comel ni. Lele ni ha. Okay kan, kita lah kali kita pergi bagi dekat abang punya si Lucy. Okay, so main tengok. Lucy dia agresif. Syok tengok dia strike. Apa kita bubuh banyak sikit dekat si Lucy. Jom. Okay guys, so abang nak lepas buah puyuh ni. Oh, dia beli lah. Kita kan dia beli lah. Dia makan. Sebab Lucy ni dia agresif sikit buat makan. Dia memang laju dia makan. Dia memang tak ada masalah. Kejadian apa? Dia lupa tadi. Tu memang tu. Dia memang dah makan dah. Dia sebab dia bak makan dia tak pilih. Dia jadi majlis pembandaran lah bak makan ni. Dia makan yang ada memang dia telan lah geng. Okay so geng. Biasa itu saja video geng. Rahul. Jangan lupa follow, like dan subscribe YouTube abang. Mohican Exotic. Apa boleh komen kat bawah apa lagi video yang abang boleh buat yang menarik-menarik. Okay kan, assalamualaikum.